Hai, Assalamualaikum sahabat-sahabat. Okey, untuk maklumat sahabat-sahabat, kami akan buat satu trip pergi ke Kelantan Darul Naim bersama family saya dan juga family adik dengan kakak. Okey, saya harap tuan-tuan boleh tunggu dan saksikan trip video kita orang ni yang menarik yang berada di Kelantan dan sepanjang perjalanan kita orang. Saya harap tuan-tuan jangan ke mana-mana, saksikan video kita ni sehinggalah ke akhir setamat video seterusnya. Alright, cucu lucu. Kita bersama cerita hidup kita kongsi tentang susah. Okey, kami baru melepas intro menghala ke sekarang ni kita akan menghala ke Tung Cangkat Jeri dan terus kami akan turun dekat Kuala Kangsar Cangkat Jeri menghala ke selatan agak sesak sikit yang keadaannya. Kita banyak kemungkinan anak juga nak start cuti ataupun nak start kerja. Kami dah sampai dekat Kuala Kangsar. Betul-betul yang banyak ni. Tahulah kita nak menghalang kawan. DHP ini anak-anak yang banyak nak pergi ke tanah. Saya sangkut dekat Lebuh Raya tadi kan, kita banyak sok dekat Lebuh tu. Kita akan mati kat sini lah. Okay, let's go. Kita akan meneruskan perjalanan kita. Go. Mungkin lebih kurang dalam sejam lagi kita akan sampai dekat Grid. Untuk maklumat tuan-tuan, saya akan dekat Grid nanti adik dengan kakak saya dah main ikut juga. Jadi dekat situ kita ada 3 keluarga akan pergi ke sana. So sekarang ni kita dalam perjalanan menuju ke Kelantan. Negeri Kelantan. Terus cakap je apa-apa. Di bawah langit biru, di bawah langit biru kita berdiri. Angin gunung jadi saksi, langkah kecil jadi memori. Family Bazlan satu hati. Dari pagi sampai senja, belu jatuh tak pernah sia-sia. Anak ketawa, istri setia, di alam luas kita bersama. Cerita hidup kita kongsi tentang susah. Sekarang ni kami sampai dah dekat Grid hentian Prof Grid ni. Ni bersama dengan adik saya, kakak saya, ni keluarga kita orang ni. Anak berbilok. Ni semua ni anak saudara. Kita ni adik saya, biru tu kakak saya. Ni semua anak-anak saudara ni. Cakap ni kita akan pergi ke negeri Kelantan. Alright. Tapi dia bukan binatang ataupun bukan kereta api. Tapak kaki di pasir pantai, banyak kaki kan. Kita senyum, kita enjoy. Simple life, no stress, no noise. Kopi panas waktu pagi, burung nyanyi iringi hari. Biar dunia berlari laju, kami perlahan. Zip seluar ataupun zip bag. Di bawah langit biru. Tu common punya question tu. Jadi saksi. Dah bersedia ke belum? Langkah kecil jadi memori. Family Bazlan satu hati. Monyet naik motor. Mak Ali naik apa? Sila jawab. Pak Ali naik apa? Alam luas kita bersama. Cerita hidup kita kongsi tentang susah. Betul. Pandai. Tak perlu harta, asal bersama cukup bermakna. Berpeluh. Outdoor life di hutan
Alia, Uman. Pegang janji, pegang kasih, selamanya kita satu frekuensi. Salah. Aduh salah Jap ada meter lagi. Tapak kaki di pasir pantai, Ada ombak gajah datang ni. hati pun damai. Kita senyum, kita enjoy. Simple life, no stress, no noise. Kopi panas, waktu pagi. Burung nyanyi iringi hari. Biar dunia berlari laju, kami perlahan tapi padu. Di bawah langit Memang ada. Kamu dah. Ramai. angin gunung. Tengok kanan. Dapat tengok. Lagi tadi ada tak nampak? Gajah. Oh ni bisu ni. Tu lah aku tak nampak pun. Kacau. Adik. Zoom lah sikit. Apa bukan nampak apa kan? Nak zoom apa? Kalau ada zoom. Oh, tu belah kiri. Mana? Diam dah. Sorry. Remuk ke bau. Zoom. Besarnya. Heyo, family Bazlan, outdoor life di hutan, laut, gunung tinggi. Heyo, family Bazlan. Dah sampai dah. Adik, nak Kena tak cash back lah. Ada. Tu kena sediakan cash bang. Gua ada camping. Dua bawa tu kawasan banjir. Masuk hutan. Okey, kami dah sampai dekat Lata Kasmel. Sini pun adalah satu tempat yang menarik jugalah dekat negeri Kelantan. Nak masuk sini, parking dia RM3 sahaja kereta dan motor RM1. Ikatan hati makin erat. Family Bazlan, camping bersama, pantai berbisik, ombak bernyawa. Family Bazlan, hati bagaya, bintang di langit saksi ceria. Api unggun nyala terang. Alhamdulillah, tuan-tuan, kami selamat sampai di bumi Kelantan. Ini adalah keadaan homestay yang kami sewa. Riang berlari, Dan sebelah kanan kita ni ada satu kolam. hati tenang. Okey lah, sesuai lah untuk kanak-kanak mandi. Bazlan, camping bersama, Ini keadaan homestay. ombak bernyawa. Family Bazlan, hati bahagia ya, bintang di langit saksi ceria. Dan sekiranya tuan-tuan nginap di homestay ni, dia ada menyediakan parking lah untuk parking bawah bumbung. Ni parking bawah homestay. Mentari pagi senyum menyapa, syukur hidup penuh cahaya. Dia ada bayar untuk anak-anak nak main ke. Dan ada satu kolam kecil lah untuk kanak-kanak. Bangunan atas tu, blok A dan blok B, dia sebilik rumah lah. 3 bilik, 2 bilik air. Itulah. Dan sebelah kanan kita ni, ni kolam. Boleh lah bagi anak-anak mandi. Ni kawasan ni lapang ni. Bagi siapa yang nak buat aktiviti, suka nikah ke, hari family day, hari keluarga, boleh lah. Kita masuk. Ini ruang tamu dia. Diri angin gunung jadi Ada tempat iron, bilik iron, baju. langkah kecil jadi Ini bilik first. memori. Family Bazlan, satu hati. Ini bilik second. Dari pagi sampai senja, Dia ada 3 bilik. jatuh tak pernah Semua sekali. sia-sia. Anak ketawa, istri setia. Di Ini alam bilik luas kita third. bersama. Cerita hidup kita kongsi, tentang susah, tentang
rezeki tak perlu Ada 2 bilik yang ada tak aircon, perlu satu harta, aircon. asal bersama cukup bermakna. Ada tinggi juga kat sini. Family Bazlan Atolai di hutan laut gunung tinggi. Untuk ke Blok A, Pegang janji, pegang ini kasih laluan dia. selamanya kita satu frekuensi. dan ini laluan bagi Blok B lah. Di hutan laut Okey, gunung tinggi. sesuai lah untuk keluarga yang besar. Selamanya kita satu frekuensi. Lagi nak menginap dekat homestay ni. Yelah. Dan ni Blok C, dan sebelah kanan ni Blok D. Burung nyanyi iringi hari, biar dunia berlari laju, kami perlahan tapi padu. Di bawah langit biru, di bawah langit biru, kita berdiri. Angin gunung jadi saksi, langkah kecil jadi memori. Family Bazlan satu hati. Dari pagi sampai senja, perlu jatuh tak pernah sia-sia. Anak ketawa, istri setia, di alam luas kita bersama.